Ni pagi saat ni hamba bangun tidur nampak tu berita hak panas. Jadi saat kita masuk, okey, minta sobat share dulu kepada saya dan share juga pada pakcik-pakcik hak luar tu supaya masa ngopi tu sambil-sambil tu boleh kecek sekali lah. Okey, terima kasih adik-adik kakak. Okey, jadi berita panas ni 2 buah jet Amerika kena tembak jatuh. Semalam. Pilot pula terus kena tekan oleh rakyat Iran. Okey, parut molek dengan berita ni. Ini terjadi selepas Trump baru umum kata dia menang. Okey, dia menang sekali, 2 kali, 3 kali dia menang. Dia ayak 3 kali sekali. Baru je habis cakap tiba-tiba pesawat 2 ni jatuh pula. Aduhai Trump. Jadi pesawat tu pula bukan kecil-kecil. Pesawat hak namanya besar-besar ni macam ni. F-15 dengan A-10 weh. Jadi bukan main-main lagi Nampaknya pertahanan kali ni udara Iran ni bukan calang-calang. Saya awak cerita dia, Amerika sempat selamat sore aja juruterbang dia. Tapi sore lagi tu besar kemungkinan dah di tangan Iran. Dah kena ingat. Tapi Iran siap buat ganjaran lagi lah. Dia ayat siapa-siapa ni hak boleh tangkap ataupun lawan tentera Amerika, dia nak bui duit. Ganjaran dia sebanyak 90,000 US dollar. Okey, molek sungguh ganjaran tu. Kalau ringgit Malaysia pun okey dah. Ini USD. Jadi lah ni ramai pilot Amerika duk berdebar lah, takut jadi kes super. Dan yang hilang tu pula memang nampak macam payah lah nak kena cari dah. Jadi kita bayangkan dalam masa sehari je ada 2 buah pesawat Amerika jatuh. Mula F-15, lepas tu A-10 pula kena tibai. Jadi memang kuat gila serangan Iran kali ni kita tengok, iaitu pertahanan dia. Jadi selepas pesawat jatuh, Israel cepat-cepat kesan lokasi dia dan bui info dekat Amerika. Dan selepas tu Amerika cepat-cepat hantar helikopter, nama dia Pavehawk Drone Rapper. Okey, dengan kapal isi minyak masuk Iran buat operasi menyelamat. Jadi sempat dia ambil seorang pilot, tapi helikopter tu memang kena tembak bertubi-tubi lah. Dan siap ada member kru cedera. Dan last sekali sempat dia U-turn, ngomat, dia kona balik. Dan tinggal lagi sore lagi sampai lah ni dah jumpa lagi. Dan Iran pula siap tunjuk, dia tunjuk rakaman serpihan pesawat. Maksudnya pertahanan dia memang masih kuat lagi. Jangan dengan hak terang royak, okay? Jadi bukan macam terang royak kononnya musnah habis. Kalau betul musnah, lagu mana boleh jatuhkan pesawat Amerika berturut-turut? Saya awak rasa gana. Dan ramai hak royak juga mungkin Iran ni ada sistem pertahanan hak kuat. Mungkin yang nama dia S-400 dari Rusia. Tapi kita cari sumber Defense Secretary Asia, dia kata memang tahun ni Iran ada terima sistem ni. Tapi nak ayat, kalau nak ayat kali ni memang siapa malu besar iaitu Trump lah. Okey, bila siap umumkan lepas tu terus kena tibai.